Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai racun-racun, folia dan hormon yang digunakan pada pokok mangga hari manis di musim 2026. Racun serangga utama yang digunakan adalah agrimating. Agrimating mengandungi pewaris aktif abetmating. Racun ini digunakan untuk mengawal kutu trip, lelompat kencing dan juga ulat. Kekerapan meracun di musim ini tidak terlalu kerap kerana kutu trip dan lelompat kencing agak kurang. Kekerapannya dalam 5 hingga ke 10 hari sekali. Racun BRT spray oil juga digunakan apabila koya mula menyerang buah mangga harum manis. Racun BRT spray oil ini mengandungi pewaris aktif white oil. Antara racun kulat yang saya gunakan adalah disil dan antrokol. Kekerapan meracun adalah bergantung kepada hujan. Di musim ini, hujan agak kurang. Jadi kekerapan yang saya lakukan adalah antara 5 ke 10 hari sekali. Atau pula disembur pada bunga harum manis untuk melekatkan putik buah. Ia disembur 15 hari sekali. Baja folia yang utama digunakan adalah biomin carboron. Biomin carboron disembur dengan kekerapan 7 hingga 15 hari sekali mengikut keadaan cuaca. Jika tiada stok biomin carboron di kedai, saya guna kalsibo. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian, terima kasih.